Cara untuk membuat sup ayam yang cukup simple dengan kuah yang pekat. Jom kita cuba buat di rumah. Untuk bahan kisar, kita ada bawang merah, bawang putih, halia dan buah keras. Masukkan ke dalam pengisar. Saya pakai pengisar kering supaya tak pakai banyak air. Potong bahan-bahan menjadi lebih kecil supaya mudah halus. Tambahkan air secukupnya dan kisar sehingga halus. Panaskan 3 ke 4 sudu besar minyak masak dan tumis bahan kisar. Sementara kita tumis bahan kisar, bolehlah campurkan rempah sup dengan air secukupnya. Kacau sebati sehingga menjadi seperti paste. Kalau banyak sikit air pun tak apa. Kemudian kita tuangkan ke dalam rempah kisar. Kita akan tumis sehingga pecah minyak dan garing. Masukkan setengah ekor ayam. Yang ini saya pakai bahagian peha dan juga bahagian isi. Kita potong 6 atau 8. Kau sebati dengan rempah tumis. Kemudian kita tambahkan anggaran 1 liter air. Masukkan 1 sup bunjut. 1 ketul cube pati ayam untuk menambah rasa. Tambahkan 1 sudu besar serbuk lada sula. Dan juga garam secukup rasa supaya ayam tak tawar. Kacau sebati dan kita akan renes sehingga ayam empuk. Kalau nak cepat, kita tutup. Selepas beberapa minit, kita tengoklah kalau ayam dah empuk, kita masukkan kentang. Renes lagi sehingga kentang empuk. Kalau nak tahu dah empuk ke tak, kita cucuk kentang dengan garfu. Kalau dah mudah tembus macam ni, makna dah cukup empuk. Kemudian masukkanlah lobak merah yang dihiris nipis, batang seleri yang dihiris serong. Nak lebih sedap, bolehlah tambah kek ikan dan bombolat ikan yang telah dipotong kecil. Kita akan renes sampai sayuran lembut. Kemudian dah siap tu, kita taburkanlah irisan daun sup dan daun bawang. Nak lebih sedap, ada rasa masam-masam sikit, boleh perahkan jus limau nipis dan taburlah irisan cili padi merah untuk rasa pedas-pedas sikit. Kita kacau sebentar dan boleh tutup api. So, siaplah sup ayam kita. Bolehlah hidangkan dengan nasi panas ke, nak hirup ke pun sedap. Okey, itu saja. Selamat mencuba.